Alright guys, teka apakah pickup yang ini? Pickup baru pickup paling baru di Malaysia, belum dilancarkan lagi. Kita tengok malam hari ini. Siapa nak tengok pendapat jujur angka pergi members area lah. Okay, so ini ialah walk around. Ini dia. Jerung. BYD Jerung. Nombor 6 Nombor 6. Datang dengan lampu LED yang begitu dahsyat sekali. So tengok, inilah penampilan BYD Shark. Ada warna putih dan ada warna biru. Warna biru di sana. Okay, so sekarang kita nak masuk. Door handle cantik macam Range Rover. Ini dia punya wing mirror. Dan ini rupa dia. Hi bro, morning. Just a few seconds Okay, tengok dia punya tepi cantik. Ini material yang soft dan datang dengan DIN audio DIN audio, bukan calang-calang audio. Tengok door handle, besar macam kereta-kereta Korea. Dia punya material semua sangat baik. Ini kasar tapi harap-harap durable boleh tahan lama. Sini ialah gunmetal grey dan di bawah plastik. Speaker DIN audio dalam sangkar berwarna gunmetal grey. Ini ialah full length door tengok kat bawah ada tempat untuk mencegah lumpur-lumpur sampai ke body lah. So datang dengan seat elektrik. Tengok dia punya butang-butang sangat cantik, seat leather. Dan ini dia punya design Okay. Ini rupa dashboard dia. Dan ada kemasan, all the specs ada, all the trims are the same. There's only one spec. Yeah, there's only Okay, satu spek saja. Datang dengan tengok warna biru dan juga kemasan berwarna macam oranye lah. Macam oranye So dia punya kapet pun garang. Ada kapet warna merah. Di tepi pun ada kapet, very nice. Ini dia punya glove box. Hello, besar juga. Okay, kita cuba Ya. Okay, soft open, ada door handle dan jom kita masuk. Tengok dia punya apa ni? Kita tengok belakang dulu. Nanti terlepas peluang. Di belakang ini rupa dia. Belakang pun soft, material yang soft bagus. Dan door handle ada tweeter DIN audio, sama juga dengan bahagian depan, plastik. Speaker DIN audio dan ini rupa belakang dia. Seat dia ada stitching warna merah dan ada bintikan warna merah di bawah So datang dengan aircon di belakang. Ini rupa aircon dia dan juga ada USB-A, USB-C dan juga ada 3-pin plug, boleh masang nasi Maggi dan ada satu tempat di bawah boleh letakkan handphone. So dia ada kocek. Bos kita kena Okey, jom. Okey, jom. Sekarang kita berada di dalam. Kita akan buat course. Kita akan naik course. Ini dia punya 360 camera. Cantik, boleh tengok dia punya driving path dan juga garisan. So kereta China menang di mana? Clarity dia punya screen begitu jelas sekali. So kita akan naik. Dia punya yang ini. Seram boy. Dan kita akan buatlah apa pickup yang boleh buat dengan keupayaan 4x4. Kita mulakan dengan yang senang, iaitu yang ini, yang kecil. Kita boleh tengok sama ada sistem pacuan 4 roda dia dapat melepasi. So di bahagian depan kita tengok Okey, kita pegang. Kereta. Okey, dengan senang saja mengatasi. Tengok di bawah. Boleh tengok dia punya kamera mana roda. Gayat boy. Tengok. Okey. Alright, dengan senang. Ini dia punya corong aircon dan ada handlebar di sini dan ada. Okey, sekarang kita dah naik yang tu. Okey, kita dah meninggalkan tanah. Naik. Tengok. Dengan teknologi macam ni
Orang yang tak pandai bawa kereta pun boleh tengok. Brake assist turun bukit. Okey, ini menggunakan hill descent lah, brake assist . Okey, tengok. Kaki mana? Tak ada. Tengok, dia turun sendiri. Relax je, macam BMW X Drive. Dengan apa? Dengan relax je. Dah. Tengok, begitu senang kita menakluki. Okay. Thank you very much, bro. So, thank you. Okay. Alright, welcome. Have a good weekend. So, kita tengok apa yang ada kat sini. So, you can do the EV, HEV drive here. Start, auto trunk. Then this is the hill descent control lah. Descent control. Yeah. Okay. Thanks a lot. So, ini rupa dalaman dia. Kita tak banyak masa, ada banyak orang beratur. So, itu dia pengalaman kita. Naik turun, rupa kereta, dan ini rupa belakang kita. Belakang ada bedliner dan juga third brake light di atas, shark fin antenna, dan kita dapat dia punya roof rail di atas. Ini dia punya charging port dan juga petrol lah. Kereta ni ialah PHEV. Dia punya tayar menggunakan tayar Continental Cross Contact. Okey. Di belakang ada BYD tag, lampu BYD tag, dan kita tengok rupa dia. Ini rupa dia. Ini lampu untuk number plate, dan di belakang ada tempat lampu. Tengok lampu di sana, dan ada plug point. So ini warna biru. Kalau anda mau boleh datang, tapi dah terlambat lah, hari ni dah last day dah. So ini warna biru, BYD Shark 6. Warna biru lebih cantik lah. Boleh rasa dia punya power, masa dia jalan boleh rasa dia punya power. So kereta ini adakah dia boleh melawan kereta-kereta? Dia akan kalahkan Mitsubishi Triton, confirm, sebab rupa dia lebih kurang sama. Dan dia punya keupayaan. So persoalan dia adalah adakah dia mampu melawan kereta seperti Toyota Hilux dan juga Isuzu D-Max. Okey. Kereta-kereta seperti Navara akan kalah tergolek pada yang ini, dan brand-brand China yang lain pun akan kalah tergolek pada yang ini. So pergi ke members area, cari video di mana angka bagi pendapat angka. Jumpa lagi. Bye bye. Okey, tengok BYD Shark di atas. Tadi kita dah naik kan, sekarang kita tunjuk daripada bawah. So yang sebelah biru tu dia naik yang tayar lah, 2 tayar sama ada dia boleh lepas. Ini pula hill descent control, dia turun. Apakah rasa menggunakan sistem dia sendiri seperti BMW X Drive, kau tekan on sistem, lepas dia akan turun dengan pelan, dia akan control kereta dengan sendiri. Tak payah kau tekan minyak ke tekan brake ke, tak payah kau panik, dia akan turun dengan slumber je. So BYD Shark Jerung